Hafiz, ambil gambar. Akak dah sampai. Itu pesanan terakhir yang ditinggalkan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sebelum dilaporkan hilang di Gunung Batu. Satu nota tulisan di atas tanah ditinggalkan menjadi bukti bahawa pendaki wanita yang hilang, Jaslinda Saludin 49, telah sampai di puncak Gunung Batu Putih dekat Tapah. Malim Gunung Perhutanan Perak yang hanya mahu dikenali sebagai Hafiz berkata, beliau yang bertindak sebagai pengawal belakang bagi ekspedisi pendakian Transpencer Chapman menyedari kewujudan nota di atas tanah berkenaan ketika tiba di puncak gunung. Hafiz menjelaskan bahawa tulisan tertera Hafiz ambil gambar akak dah sampai. Itu ditinggalkan mangsa berikutan telefon bimbit milik Jaslinda telah kehabisan bateri sejak pada peringkat awal pendakian lagi. Hafiz berkata dia kemudian mengambil gambar tersebut dengan telefon bimbitnya. Depa 13 orang, campur NGP, Malim, pegunungan kan 2 orang. So, diorang 15 orang. Pukul 2 pagi, 23 hari bulan, diorang bertolak daripada pos gedung. Diorang punya laluan ialah Gunung Bahagading, Gunung Batu Putih, kemudian turun ke Kuala Lumpur. So, jangkaan masa lebih kurang paling lama pun 3 hari, depends kepada diorang punya performance, stamina and so on. Kalau group itu bagus, smooth, everything, 2 hari pun boleh complete. Tapi belum sampai Gunung Batu Putih, 3 orang iaitu Jaslinda, Hanafi and Malim, pace mereka agak lambat di belakang kerana Jaslinda sakit kaki and Hanafi sesak nafas dan muntah-muntah darah. So, diorang memang slow down, lain dah jalan, diorang stay behind. Sampailah pada 7.30 pagi Ahad, iaitu 24 hari bulan, Jaslinda maybe rasa dia okey. Dia cakap dekat Malim, dia nak jalan dulu, nak mendaki Gunung Batu Putih itu sendirian. Kat situ sudah satu kesalahan, because SOP kata no, by right you all mesti at least a group of 2 to 4 minimum. Ada bunyi daripada suami Jaslinda mengatakan, kenapa Malim suka tinggal orang sakit? In this case, I tak setuju. Mana ada Malim tinggal, dia yang tinggalkan orang sakit kerana dia bergerak solo naik ke Gunung Batu Putih. So, dalam keadaan dia sakit kaki pun, dengan pengalaman dia 10 tahun, yes, she managed to reach Gunung Batu Putih dan meninggalkan penanda di puncak. So, ada kesanlah bahawa dia sudah sampai. Dan the tragedy mula berlaku apabila menurun. Turun ni, kalau ikut dengar kata orang yang dah biasa mendaki, turun tak semudah naik. Naik is much easier lah, keadaan stamina masih tinggi, fokus masih kuat. Tetapi turun selalunya stamina sudah agak menurun, tambahan pula dia cedera kaki. And then kata mereka turun banyak mengelirukan kerana selalunya akan jumpa banyak simpang. Masa naik jarang jumpa simpang. Simpang itu approaching to one, tapi masa turun dari satu approaching to many. So kalau tersalah ambil simpang, there you go. So what happened to Jaslinda? Most likely takkanlah dia do it purposely, dia tersalah simpang kerana Kuala Lumpur is ke kiri. Kalau kita tengok peta keseluruhan, dari Kuala Lumpur is to the left dan Camp Sukanika and Gunung Rayu is straight ahead or to sedikit ke kanan. So she chose that route because tim mencari jumpa kesan botol air dia, vitamin dia, tapak kasut dia di laluan yang mengarah kepada
kem Sukarnika. So itu yang mereka kata dia telah tersasar, and dia start seseorang 24 sudah 6 hari hilang dan sudah 7 hari di dalam ekspedisi. Of course she is exhausted, kaki tak berapa elok, vitamin dengan dia punya gula-gula stamina pun mungkin sudah habis stok, and diorang agak dia mesti mencari jalan ke sungai. And so SAR sekarang nak fokus kepada sungai air busuk. Kalau dia berjaya sampai ke sungai, dia ada good chance to survive. Tak makan tak apa, air jangan kurang. Tapi apa yang I nak selit di sini adalah, memang I tunggu beberapa hari. I nak kata ialah ini sesuatu yang kita patut berpekalakan. Faham, kesukaan, hobi, kegemaran adalah hak individu. You nak buat yang manja-manja, you nak buat yang ekstrim, yang mencabar, yang self-challenge, yang self-achievement, self-satisfaction, fine. Tapi kena follow SOP. Apabila SOP tidak diikuti, just because you ataupun kita rasa kita tahu perjalanan sekeliling itu memang mengundang malapetaka. Macam cerita kat Maldives lah, dia orang berpengalaman lah, dah berapa ribu kali diving lah, pengalaman itu ini cukup, tapi kebelangan berlaku apabila mereka tidak ikut guideline, the basic standard. Rasanya rope pun diorang tak bawa. So that's why diorang lost. Apabila jumpa dinding pasir itu, diorang tak jumpa jalan keluar. Harapnya Jaslinda make it, survive. Kesihan tim-tim SAR, semua turun padang, just nak selit, iaitu Hanafi dan Malim tadi tu berjaya diselamatkan by helikopter. Pada 25 Mei dihantar ke hospital Tapah. Kenapa Jaslinda berdegil nak proceed sorang-sorang? Mungkin yang itu tak boleh gerak. Tunggulah sepatutnya. Tapi mungkinlah nanti Jaslinda kalau selamat, dia boleh jawab lah why dia buat keputusan itu. Kalau kita yang tak mengenali dia, kita mungkin kata mungkin rosaklah rekod peribadi kalau diselamatkan oleh helikopter atau diselamatkan oleh SAR. Maka dia rasa lagi boleh buat, rasa boleh redah. Jangan fikir bahaya, tapi penatlah satu Malaysia duk cari rasa tanggungjawab and mencari dan involve in this search and rescue. Renungkan people yang suka benda ni. Buatlah you nak pergi paling tali panjat bulan sekalipun, follow